Pernah tak terfikir macam mana satu idea dalam kepala kita tu tiba-tiba boleh jadi benda yang betul-betul berfungsi kat tangan kita? Itulah keajaiban subjek Reka Bentuk dan Teknologi atau RBT untuk tahun 6. Jom kita bedah siasat macam mana imajinasi boleh bertukar jadi satu ciptaan yang nyata. Cuba bayangkan, anda pegang alatan, pasang komponen satu-satu dan kemudian, boom! Mesin yang anda cipta sendiri tu hidup. Ini bukan angan-angan tau. Inilah sebenarnya intipati RBT tahun 6. Ia bagi kita kuasa untuk jadi pereka cipta. Setiap ciptaan yang gempak kat dunia ni, semuanya bermula dari satu benda je. Satu percikan idea. Jadi, dalam bahagian pertama ni, jom kita tengok macam mana RBT bagi kita alat dan ilmu untuk tukarkan idea yang nampak macam mustahil tu jadi projek yang betul-betul menjadi. Cuba tengok ni. Macam-macam boleh buat. Ada kereta kawalan jauh, kren elektrik, malah pagar automatik pun ada. Dan ni bukan main-main tau. Bukan setakat model mainan. Ini semua projek sebenar yang ajar kita asas kejuruteraan. Dalam dunia kita sendiri. Best kan? Okey, idea dah ada, projek pun nampak best. Tapi, macam mana nak mula kan? Itu soalan penting. Sebenarnya, perjalanan nak cipta sesuatu ni bermula dengan faham dua konsep utama. Jom kita tengok apa dia. Okey, bayangkan ciptaan kita ni macam badan manusia. Untuk bergerak, untuk angkat barang, dia perlukan otot kan? Jadi, jom kita kenal otot untuk mesin kita. Kuasa elektromekanikal. Inilah yang akan bagi nyawa dan pergerakan pada ciptaan kita nanti. Apa benda sebenarnya elektromekanikal ni? Senang je. Fikir macam ni. Elektro tu maksudnya elektrik macam bateri. Mechanical pula bahagian yang bergerak macam gear, roda semua tu. Bila kita gabungkan dua ni, zap, kuasa elektrik gerakkan bahagian mechanical. Dan ciptaan kita pun mula bergerak. Okey, ada 3 cara asas untuk buat benda bergerak. Pertama, motor dengan gear. Yang ni power. Bagus untuk bagi lebih kekuatan. Kedua, kita ada motor, takal dan tali sawat. Yang ni pula untuk pergerakan yang lebih smooth dan senyap. Dan yang ketiga, motor, gegancu dan rantai. Ni sebiji macam kat basikal. Sangat cekap. Inilah macam Lego untuk pergerakan. Jom kita bedah siasat sikit kereta kawalan jauh ni. Ini bukan silap mata tau. Semua ni ada komponen dia. Ada motor, dia macam jantung. Lepas tu tali sawat dan takal hantar kuasa tu ke tayar. Papan penerima isyarat pula, dia macam telinga yang dengar arahan dari remote control tu. Nampak tak? Semuanya bekerjasama. Alright, otot dah ada. Ciptaan kita dah boleh gerak. Tapi, macam mana dia nak tahu bila nak gerak, ke mana nak pergi? Untuk tu, dia perlukan otak. Sekarang, jom kita bagi ciptaan kita ni otak pula dengan terokai asas sistem robotik. Okey, untuk buat robot, kena ada 4 benda ni. Wajib. Pertama, sensor. Ni macam mata dan telinga robot. Kedua, kuasa. Makanan dia lah, sumber tenaga. Ketiga, kawalan. Inilah otak dia yang fikir nak buat apa. Dan last sekali, pergerakan. Inilah tindakan yang dia buat lepas dah fikir. Simple kan? Jadi, nampak tak kaitan dia? Bila kita kawinkan otot elektromekanikal dengan otak robotik, kita dapat ciptaan yang bukan setakat boleh bergerak, tapi boleh berfikir dan bertindak sendiri. Canggih kan? Okey, otak dah faham, otak pun dah faham sekarang. Part paling best. Macam mana nak gabungkan semua ni? Jom kita tengok proses sebenar dari A sampai Z. Dari lakaran atas kertas sampai jadi benda betul. Ini dia pelan tindakan seorang pereka cipta. Mula-mula kita conteng-conteng dulu lakar idea. Lepas tu kita tengok balik lakaran tu mana yang boleh improve. Kita improve. Dah puas hati, baru kita sediakan barang dan mula membina. Ukur, tanda, potong, macam itulah. Bila dah siap, kena test dulu. Pastikan semua function. Akhir sekali, barulah kita boleh tunjuk kat semua orang hasil kerja kita. Bangga. Dan inilah hasilnya bila kita gabungkan semua tu. Projek-projek jadi makin bijak. Macam bekas penyiram ni, dia tahu sendiri bila pokok tu dahaga. Atau tabung ni, dia boleh tolong kira duit kita. Inilah level paling tinggi dalam RBT tahun 6 bila ciptaan kita dah ada otak sendiri. Okey, kita dah tengok macam-macam benda best. Tapi, kenapa kita belajar semua ni? Setakat nak buat model je ke? Jawapannya jauh lebih besar daripada tu.
Sebabnya, RBT ni bukan pasal buat robot je. Ia sebenarnya pintu gerbang ke dunia STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Skill yang kita dapat, macam mana nak selesaikan masalah, macam mana nak fikir luar kotak, itulah benda paling mahal untuk masa depan kita nanti. Falsafah RBT sendiri pun dah cakap dengan jelas. Matlamat dia bukan nak kita hasilkan produk semata-mata, tapi nak bentuk cara kita berfikir supaya kita jadi lebih kreatif dan nampak jalan penyelesaian masuk orang lain nampak jalan mati. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda. Sekarang anda dah tahu macam mana idea boleh jadi realiti. Mesin apa yang anda nak cipta? Apa masalah kat sekeliling anda yang anda rasa boleh selesaikan? Fikir-fikirkanlah, sebab kuasa untuk mencipta tu ada dalam tangan anda.